2-3 hari ni memang kita nampak petanda yang Iran akan diserang. Dan pada 13 Jun sekitar 8 pagi waktu Malaysia, Iran dah pun diserang. Straight to the point, Israel melancarkan operasi Am-Kelavi yang maksudnya lebih kurang macam bangsa singa. Tentera udara mereka bertindak guna intelligence yang diperolehi daripada agensi perisikan, unit perisikan mereka, dan laporan-laporan media mula tunjuk impak Am-Kelavi ni. Kita mula dulu dengan Tehran, di mana beberapa perumahan dan pengkalan tentera jadi sasaran. Saksi melaporkan kebakaran yang apinya sangat marak dengan letupan yang berlaku secara bersiri. Dan sehingga video ni dibuat, 5 orang jadi angka korban. Mungkin korang pelik, serangan punya gah, tapi 5 je jadi angka korban. 5 tu adalah General Gholam Ali Rashid, Commander Hussein Salami dan Major General Muhammad Bagheri. 2 lagi tu pula adalah saintis nuklear yakni Feridun Abbasi Dawani dan juga Muhammad Mehdi Tehranchi. Abbasi Dawani tu pernah lead Organisasi Tenaga Atom Iran. Tehranchi tu pula sarjana fizik yang duk didik pakar fizik next generation. Dan alang-alang cakap pasal nuklear. Letupan juga dilaporkan kat Natanz. Kat sini terletaknya fasiliti nuklear yang sangat penting buat Iran. Fasiliti kat Khondab dan juga Khoramabad juga jadi sasaran Israel. Maka sekarang kita dah tahu what happened. Kita explore pula why it happened. Kita start tengok event bulan April 2025. Waktu ni Amerika Syarikat ketepikan Israel dan mula runding dengan Iran. Benda ni kacau kepentingan Israel yang sebenarnya nak hentam Iran terus. Pentadbiran Donald Trump pilih jalan rundingan untuk buat tuntutan yang simple. Iran wajib stop enriching uranium. Kalau stop, Amerika akan longgarkan sekatan terhadap Iran. Apa benda tu agaknya enriching uranium? Nak faham tu senang je. Bayangkan kita ada 1000 buah durian kat satu lori. 993 biji durian tu yang normal. 7 dalam 1000 tu pula super fine dari segi rasa. Semua nampak sama, semua bau sama, semua berat pun sama. Tapi guna mesin high-tech, kita berjaya isolate 7 daripada 993 tu. That's how it works. Uranium ni adalah bahan semula jadi angkasa terhasil ketika kematian bintang dalam proses yang dipanggil nucleosynthesis. Waktu proses ni jugalah terhasilnya thorium dan juga emas. Bumi ni terbentuk guna bahan semula jadi angkasa. Jadi uranium pun incorporated secara semula jadi kat dalam bumi. Tapi uranium secara mentah tak boleh diguna nak produce tenaga. Kena proseskannya. Dalam uranium ada 3 sekawan. Uranium-238, uranium-235 dan uranium-234. Antara 3 sekawan ni, uranium-238 tu adalah durian yang 993. Uranium-235 tu pula adalah yang C7 superfine. Apabila saintis letak neutron, zarah-zarah kat dalam 235 ni akan membelah punyalah banyak, begitu cepat sampai lepaskan tenaga yang sangat kuat. Kira 235 ni paling oyen lah. Cuma numbers yang saya bagi tu tunjuk masalah yang dihadapi. Dalam seketul uranium, 238 yang paling banyak. 99.3%. 235 yang oyen tu cuma 0.7% je. Nak hasil tenaga nuklear, saintis kena keluarkan 235, pekatkannya. Ibaratkan kita dapatkan satu lori yang 1000 biji durian, asingkan 7 yang kualitinya super fine tu, and then order lagi satu lori, asingkan lagi 7, sekarang dah 14. Buat lagi, continue sampailah kita dapat 1000 super fine durian. Itulah uranium enrichment. Setiap uranium ada 0.7% 235, asingkannya dan pekatkannya. Bila sampai ke 5%, dapatlah low enriched uranium yang boleh power up stesen jana kuasa nuklear. Tapi bila dah pekat 20%, yang ni yang buat Amerika tak senang duduk. Medium enriched. Iran dah capai 60%. Nak capai weapons grade tu kena 90%. Amerika tak nak benda ni. Israel lagilah tak nak. Sebab the moment Iran capai takhta tu, mereka dah literally untouchable. Tengok perang Rusia-Ukraine dah pun membuktikan benda ni. Punyalah berat Amerika dan EU nak bertindak secara agresif untuk bantu Ukraine supaya Rusia tak escalate konflik tu ke tahap nuclear level, meskipun mereka tahu Rusia takkan boleh guna nuklear disebabkan faktor semula jadi yang akan tiup dan bawa bahan radiasi Rusia tu balik ke Rusia. Cuma Rusia lebih sensible untuk dibandingkan dengan Iran bagi Amerika lah. Dan benda ni terjadi disebabkan salah catur Amerika sendiri. Iran tak selamanya dibenci Amerika. Sebelum ni, Iran adalah sekutu baik mereka. Pada tahun 1957, Amerika turun dekat Iran buat inisiatif Atoms for Peace. Amerika dan Eropah train saintis Iran. Inilah dikatakan
senjata yang makan tuan kerana Iran mengharungi revolusi yang mengejutkan pada tahun 1979. Tiba-tiba je Shah Reza Pahlavi jatuh, diganti Ruhollah Khomeini yang berkuasa selama 10 tahun, kemudian digantinya Ali Khamenei sampai sekarang. Dan Iran nampak dua negara tumbang pada tangan Amerika, Iraq dan Libya. Apa persamaan kedua-dua negara ni? Mereka tak ada nuklear. Maka bagi Iran, adanya nuklear akan jaminkan kedaulatannya. Kenapa agaknya India tak berani benamkan Pakistan dan kenapa Pakistan tak berani over dengan India? The answer is simple. Dua-dua tu nuclear armed. Maka masing-masing sekadar tarik bulu dada masing-masing dan bila air mata tu meleleh, semua bertenang. Jadi macam mana nak jaminkan kedaulatan negara bila di barat ada Israel dan di mana-mana saja ada Amerika? The answer? Nuclear. Iran assemble program nuklear mereka sedikit demi sedikit. Mereka guna bantuan daripada Pakistan, China dan Rusia, and they are nearly there. Amerika syarikat pada tahun 2015 bawa China, Rusia dan European Union termasuk United Kingdom duduk semeja dengan Iran. 6 bulan jugalah mereka runding dan akhirnya mereka berjaya buat Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA yang mana Iran bersetuju nak limit program nuklear mereka. In return, sekatan ekonomi dikurangkan. Donald Trump melenting betul. Dia guna isu ni sebagai bahan kempen dan bila menang pilihan raya tu, dia tarik Amerika keluar daripada JCPOA tu dan mulakan dasar maximum pressure yang mana Amerika sekat semula ekonomi Iran tu. Dan bagi Iran, ini adalah suatu pengkhianatan. Somehow, someway, Trump jilat balik ludah dia, segala ludah dia terhadap Barack Obama yang buat JCPOA. Dia sendiri yang offer sekarang ni nak longgarkan sanction asalkan Iran limit program nuklear mereka. Tawaran ni bukan setakat ditolak Iran, sebaliknya Iran bertambah agresif lagi adalah. Dia orang demand lagi banyak, 5 round dah mereka berunding yang tak ke mana-mana. Dan pada 11 Jun, first sign of danger dah pun kelihatan. Iran mengugut Amerika mengatakan kalau konflik menimpa kami, semua pengkalan Amerika tu boleh kami capai. Sebaik saja benda ni jadi, Amerika terus tarik balik pegawai-pegawai diplomatik yang high level daripada Iraq. Jawatan kuasa kecemasan disegerakan kat pejabat-pejabat duta yang Iran boleh target. And then 12 Jun, petanda paling besar Israel akan serang agensi tenaga atom antarabangsa, buat sesuatu yang mereka tak pernah buat dalam tempoh 20 tahun. Mereka declare Iran dah pun langgar syarat. Tapi kena cakap yang JCPOA tu menjeratkan Iran. Terfikir tak kenapa agensi tenaga atom antarabangsa tu declare Iran langgar syarat? Dalam agensi tu ada 35 buah negara, 19 daripada 35 tu undi against Iran. Katanya Iran gagal bagi jawapan berkaitan dengan bahan nuklear yang tak diisytihar. Iran tak bagi kerjasama berkaitan dengan fasiliti nuklear sejak tahun 2019. Dari satu perspektif, Iran kelihatan dah pun terperangkap dalam game undang-undang antarabangsa. Iran bersetuju dengan JCPOA bersama Amerika, United Kingdom, Rusia, China dan European Union. Segala details JCPOA tu Iran dah setuju. Walau bagaimanapun, hanya Amerika sahaja yang tarik diri. Yang lain tu masih ada. Apabila Amerika tarik diri dan kenakan sanction semula, Iran respon dengan cara melanggar JCPOA dan continue buat uranium enrichment. So, Iran langgar JCPOA lah. Hanya Rusia, China dan Burkina Faso sahaja yang undi sokong Iran. Berpihak pada Iran dalam agensi tu. 13 lagi tak sokong, tak lawan. Maka Iran didapati bersalah kerana gagal menepati perjanjian yang dah pun dipersetujui secara bersama sejak 2019. Benda ni directly bagi justifikasi kat Israel. Terus mereka berbunyi nak ambil tindakan terhadap Iran yang Amerika sendiri confirm dan pentadbiran Trump kemukakan notis kat pejabat duta mereka di Jerusalem. Semua staf dikenakan perintah berkurung, senang cakap macam tu. Dan duta Amerika di Israel iaitu Mike Huckabee, dia ni sebenarnya penyokong kuat penjajahan tepi barat tu. Dia ni dah pun tebal muka kerana dia sendiri terlepas cakap tak mungkin Iran diserang tanpa lampu hijau dari Trump. Dah ambil dada lah. Tapi saya kena cakap serangan Iran ni
buat Amerika tengadah sebentar kerana mereka mengambil masa agak lama juga nak proses the whole thing untuk buat statement. 4 jam sebelum video ni dibuat, Trump melompat macam beruk hilang pisang yang sebab dia sangat bengang kat Governor California. Ini last post dia. Pisangnya hilangnya tu sebab ni mahkamah batalkan perintah Trump berkaitan dengan National Guard yang jelas lagi nyata satu tindakan yang menyalahgunakan kuasa demi tujuan politik. Sebaik saja Israel serang, mereka isytihar daurat nak prepare balasan daripada Iran. Ali Shamkhani yang duk lead rundingan semua tu, rundingan nuklear, dia pun kena dalam serangan ni, cedera parah dan sedang bertarung nyawa kalau ikut No News. Statement akhirnya dikemukakan Setiausaha Negara Marco Rubio yang katanya Israel bertindak secara solo, bahawasanya Amerika tak terlibat dalam serangan ni. Tapi Rubio kata Amerika berpendapat serangan ni adalah self-defense. Benda sama diiramakan Speaker of the House Mike Johnson, dan kalau amati saintis, komander dan fasiliti yang kena, kita boleh terima serangan ni menyengatkan, tapi Iran takkan mungkin duduk diam. Mereka mesti akan balas. Maka next 2 weeks sememangnya sangat interesting. Sangat-sangat interesting. Terutamanya bila Benjamin Netanyahu sendiri cakap serangan akan continue berhari-hari untuk hapuskan ancaman Iran. Dan serangan 13 Jun 2025 tu adalah tambahan dalam satu senarai panjang tindakan mereka terhadap Iran. This is not the first. Sebelum ni kerap kita nampak saintis tiba-tiba terpadam, facility kena sabotage dan infrastruktur kena hack. Nak menjaminkan keselamatannya, Iran pacak benderanya dengan proksi-proksi mereka iaitu Hezbollah, Hamas, Houthi, Bashar Assad dan organisasi-organisasi tertentu kat Iraq. Semua ni all together adalah axis of resistance. Masalah menimpa Iran kerana konflik yang tercetus sejak 7 Oktober 2023 telah pun melumpuhkan axis of resistance. Bashar Assad dah pun gone kerana tewas dalam perang saudara di Syria. Organisasi-organisasi lain pula terikat dengan sub-konflik di geografi masing-masing. Maka yang dibimbangkan, shadow war selama ni semakin terbuka. Ni adalah round ketiga dalam pukulan direct Israel dan Iran. Dan macam mana sekalipun Iran kena respon, ada masa dalam geopolitik yang diplomasi menang, tapi ada masa diplomasi kena duduk tepi untuk ngauman. Dan sekarang geopolitik sedang mengaum dari Timur Tengah dan tengah pekakkan telinga all the way ke Washington DC. Dan kalau korang suka ulasan macam ni, korang jemput subscribe. Dan mana yang nak support dan juga nak mendalami ilmu tentang kebangkitan kuasa dunia, kuasa Amerika, falsafah Amerika iaitu Manifest Destiny, genocide Amerika terhadap peribumi, pendustaan, korupsi, peperangan yang mengotorkan habis sejarah Amerika, boleh dapatkan buku saya, bestseller PBAKL, Amerika Penguasa Dunia Baru, 800 muka surat dengan gambar-gambar berwarna. Ulasan yang simple, macam mana saya bercerita kat video, macam tu juga saya tulis, dengan grammar kena dibetulkan lah sebab ni adalah buku. Dia gambar-gambar berwarna macam korang boleh tengok. Saya ada letakkan dia dalam added product, korang boleh dapatkannya, dan kita jumpa dalam video-video lain.